Saya harimau Malaya. Nama saintifik saya Panthera tigris jacksoni. Saya hanya ditemui di Malaysia. Hari ini, kami dianggarkan tinggal kurang daripada 150 ekor sahaja di habitat liar. Namun, wajah saya masih berdiri megah pada jata negara. Dahulu, saya penguasa hutan. Hari ini, saya sedang berjuang untuk terus hidup. Setiap kehilangan seekor adalah kehilangan sebahagian daripada warisan negara. Saya bukan sekadar seekor harimau. Saya ialah simbol keberanian, simbol kekuatan, simbol Malaysia. Jika saya hilang dan pupus, dunia bukan sahaja kehilangan seekor harimau, Malaysia kehilangan sebahagian identitinya. Saya mungkin semakin dilupakan. Tetapi, selagi saya masih mampu melangkah, saya mahu membawa nama Malaysia ke seluruh dunia.